Ni ayam goreng RM1 bang. Oh, ayam goreng RM1 bang ni. Baik, panas-panas. Ya. Buatkan saya 555 bang. Okey, boleh. Oh, ini original bang Yang ni original bang. Panas-panas cantik lah bang. Macam mana kira tu bang? Kalau yang biasa satu RM1, kalau yang cheese dengan Korea satu RM1.20 bang. Baik, murah-murah bang Ya bang. Bang, yang ni apa ni bang? Yang ni cheese bang. Oh, ni cheese. Ni RM1.2 lah bang Ya, yang ni RM1.2. Baik, pekat-pekat lah bang. Ya bang. Wah, yang ni apa pula? Yang ni Korea bang. Oh, ni Korean ni bang. Ya. Bang, nampak macam pedas sih bang. Tak bang, Korea ni tak pedas bang. Budak pun boleh makan bang. Serius lah, budak pun boleh makan Ya bang? bang. Oh, pedas-pedas manis lah ni. Pedas-pedas manis bang. Lama, nampak kali dia menarik lah bang. Ya bang. Merah-merah dia menyala mat. Tapi tak pedas kan, jangan risau. Tak pedas bang. Baik. Kita akan letak bijan dulu lah. Oh, bijan. Baik. Tak kosong Ni sebagai hiasan sajalah. Baik. So kalau yang selain pada original RM1.2 lah bang Ya bang. Alright bang, ini kita dah siap ni? Dah siap bang. Alright bang, nak cek kedai kat mana bang? Abang tengok kedai kita orang ni dekat sebelah Tadika Kemas, Kampung Baru, Batu Cave. Kalau Waze mesti sampai bang Kalau abang nak senang, abang Waze je. Kita orang buka setiap hari daripada pukul 9 pagi sampai habis bang. Okey, siapa lambat dia tak dapat lah. Ya bang. Apa pun terima kasih, saya kenyang-kenyang dulu Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.